Ada 2, 4, 6, 7 biji. Hari Kristian pun habis dah wet. Tak dia kita buat. Mai. Ya, ya betul ni. Pastikan lori hijau. Lori hijau. Ya. Okey, jom kita jalan lagi. Dek, duit jatuh. Ni abang kita. Bagi Yo, don't fake 3889, let's go. Dari typing bandar hujan kita mulakan flow. Berat punya style, we're taking over. Content viral, everybody's closer. Dari typing ke iPhone kita terjaring. Time vibe, semua orang terkejut. Wow, viral kemana-mana, no stopping now. Taufik Fikir 889, we're making it loud. Terja viral, let's make it big. Taufik Fikir 889, everybody's king. Like, subscribe, jangan tunggu lama. Daripada kita teruskan lebih drama. Dari kedai makan ke tempat best, setiap video sure to impress. Pagi, petang, malam always on fire. Watch our content takkan ayam jemu higher. Rain town datang, hujan lebat turun. Taufik Fikir 889 kita berbangun. Viral worldwide, tak kira siapa. We bring the hype, kita teruskan tanpa ragu. Terja viral, let's make it big. Taufik Fikir 889, everybody's king. Like, subscribe, jangan tunggu lama. Daripada kita teruskan lebih drama. Taufik Fikir 889, we're always on top. Content viral takkan berhenti non-stop. Like, share, subscribe, don't miss the fun. From Perak we shine, we're second to none. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fik 3889. Okay guys, sekarang ni Fik ada dekat Bazar Ramadan Taman Kaya. Ni suasana hujan. Baru lepas hujan apa semua kat sini. Fik tengok peniaga pun nak kata full pun tak full sangat lah. Taklah penuh sangat. Dan pengunjung pun kurang, tak ramai. Mungkin dia pemain lewat ataupun faktor hujan. Jadi jom kita masuk guys. Sebelum tu jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe. Yang tengok tu langit gelap. Tu langit gelap. Inilah Taiping kalau mau nak tahu. Okey guys, ni keadaan Bazar Ramadan Taman Kaya tu. Tengok tu basah. Ni sebab tu Taiping digelar Rain Town, bandar hujan. Taiping memang kalau ikutkan Taiping ni antara bandar yang menerima taburan hujan tertinggi sekali di Malaysia. Tu. Tertinggi taburan hujan. Kita nak melintas tak, tengok tu orang ramai. Oh tahun ni daripada ada sekat-sekat tu, senang lah, orang tak boleh nak masuk dengan motor apa semua kan. Bagus. Jom kita nak jalan. Tu tengok basah. Okay, sini depan ni ada Amoy. Kurang pahala puasa tengok Amoy. Okey, kat sini kita tengok ada ayam goreng. Tu. Ada ayam goreng tu. Oi. Baru sampai kat Hai Taufik dia. Ayam goreng. Okey, ni. Kita tengok ada ayam goreng, lepas tu ada kulit. Ni kulit ada. Popcorn ada. Cendawan ada. Tu ayam tu aja orang dah. Ni sebelah sana boleh tengok ni rangkau apa semua dah. Lepas tu pohon seketul RM3 weh. Tu. Hak RM2 pun ada. Tu hak ujung berapa ringgit? RM1.5. RM1.5 pun ada. Tu pelbagai harga weh. Ni murah weh, ayam goreng tak mahal.
Okey, kat sini ada kuih-kuih ha ni. Ada laksa, bihun sup, mi sup, popiah sirah. Lepas tu popiah goreng. Ini samosa. Ya, samosa. Samosa, tahu subat dengan buah melaka. Ni kat kok ni. Lepas tu sebelah ni tak mai, muka hujan kot. Hujan kot dia tak mai. Mungkin orang tak berapa ramai mungkin lewat sikit ke apa, Fit tak tahu lah. Okey, kat sini ada ayak nyok. Ni ayak nyok. Dia nyok besar weh. Ayak nyok. Lepas tu ada nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet. Lepas tu ayam goreng apa semua dah. Bobolo, pos semua dah, macam-macam dah. Tu. Okey, kat sini ada dulu. Bang, ambil gambar sikit bang. Ni yang betul ni. Harga makanan tu. Dia ada letak harga apa semua kat belakang tu. Lepas tu ikan keli RM4. RM4 ikan keli. RM4 ikan keli. Ayam RM4. Ayam RM4, ikan keli RM4 ni. Tu je. Tu ayam. Nah. Murah. Murah. Mai pasal nama Taman Kaya mai. Taman Kaya ni hamba cari kat abang ni. 950. Ni. Lepas tu isi ikan RM5 dan kat atas tu. Lepas tu sayur-sayur RM3. Sayur RM3 weh, murah weh. Isteri. Ni. Sepanjang Fit pusing bazar Ramadan, setakat hari ni dekat abang ni paling murah. Dekat abang ni paling murah. Setakat ni. Wih, telur itik mana? Telur itik masak lemak. RM2 telur itik. RM2 ya tu. Ya. Telur itik RM2. Oh. Biji RM2. Nah, ikan ni RM5 ikan isi. Tu ikan isi RM5 tu. Masak pun cuka. RM5 lah. Baju. Tu. Tu. Ya, murah. Telur kena 2 biji abang, sebiji tak boleh, berat. RM1. Kena 2 biji. Okey kan, kat sini apa tengok ni ada soto. Ya, soto. Banyak weh lauk kat abang ni. Nah, sambal udang petai. Sambal udang petai ada. Ikan bilis petai. Ikan bilis petai, kumis sayur campur. Tu pun ada soto dalam tu. Minum makanan kan. Tu banyak. Kabu perut pun ada. Ni macam-macam tu weh. Ni, kena pusing ni. Ni ikan keli weh. Ikan keli sambal ada. Ikan keli goreng ada. Ikan keli belada ada. RM4. Mana kau Ayam seketul RM4 tu. Ikan kesi apa dah? Nama apa kita? Ni RM4 bang. Ni RM4 ya? RM4 weh. Ni serius Fit tanya sekali lagi. RM4. Macam tak percaya. Ni. Ini. Apa tengok Kita ada tunjuk gambar tu ikan keli. Sekok ni RM4 besar. Ini paling murah Fit jumpa. Lepas tu ayam. Wih, apa kena mai weh kat abang ni weh. Apa support abang ni weh. Ni. Lagi bang. Apa ni. Okey guys. Tu Fit ambil video kat abang ni. Gila. Serius Fit cakap kat abang tu memang murah lauk-lauk dia weh. Keli besar tu RM4 tu. Biasa Fit duk tengok RM6, RM7 keli. Ni RM4. Lepas tu kat depan ni ada kuih kat Fit. Depan Fit ni. Ada kuih. Macam-macam jenis kuih. Tu. Sebiji RM6. 5 biji RM3. Besar. Tu je. Besar-besar. Kuih koci. Kuih koci ada semua dah. Tepung mungkus ada. Ni kalau nak rasa dulu boleh bang? Rasa dulu tunggu lepas. Lepas buka Lepas buka. Boleh Tak boleh tapi lepas buka. Ingat kan beli rasa lah. Tak boleh, takut lepas pegang saya. Lepas tak pegang orang rasa. Orang rasa dah, orang jual kita. Tengok banyak weh. Dia tradisional ya. Ni hang tengok ni cucuk udang ada 5 biji RM1 cucuk udang. Cucuk ni. 5 biji RM1. Lepas tu ni samosa ada, popiah ada semua dah ni. Ni apa mai. Cari kat ni depan ni. Ni gerai Jamaliah Mak Isa. Tu. Okey guys, sebelah ni kita ada nasi ayam lah. Ayam percik. Tu dia. Ayam percik RM3. Hak ni RM3. Tu dia RM3. Sebelah ni RM5. Tu. 3 dengan 5. Tu, wih besar wih po. Ayam percik. Ni adik ni punya duk tengah bakar. Lepas tu Fit nak jalan mai tengok sebelah ni. Okey, sebelah ni Fit tengok ada air kelapa. Air kelapa muda RM4. Tu, hang tengok harga RM4. Kelapa muda. Tu. Sebungkus RM4. Ni. Tu dia.
Oh, lepas tu ni ada ayam. Ayam. Ni ayam cheese, ayam Korea apa semua ni. Lepas tu ada pita apa semua tu. Ni. Oh, tu. Macam-macam ada kat sini. Apa nak main? Okey, tu kita berjalan depan ni. Pusing-pusing tu. Okey, kat sini ada tembikai 1 kilo 3,5 tembikai. Oh, tu. Oh. Apa tengok ni macam-macam tu ni. Kuih rayong mana? Kuih rayong. Kuih tak tanah ada, sprit dah. Jagung ada. Jagung kak ada. Ha tu. Air sebungkus RM3 ya. Besar oh. Bungkus besar RM3. Semua RM3 air. Oh, semua RM3 air. Memang hari-hari harga RM3. Memang RM3 tu hang tengok. Ni RM3 weh. Tahun lepas abang ni kata dia jual RM5. Tahun ni RM3 semua. Tu. Tu dia. Tu. Apa mai weh? Murah weh, ayak pun murah. RM3. Serius ah weh. Bazar ni. Tu. Kelapa muda lemon pun ada. Oh, blue soda lemon RM3 semua weh. Lepas tu kat sini kita ada ni murtabak. Ni murtabak ayam, daging dengan kambing. Ni murtabak bismillah. Anak dia dekat puncak Bogor. Ni pak dia duduk sini. Ni ayah dia duduk sini. Ni betul ke kan? Ya, betul. Seorang lagi duduk Dekat kampung. dekat kampung. Ya, betul. Sudah interview anak lah. Sudah pilih anak. Ni murtabak bismillah. Ni. Apa nak jumpa murtabak ni setahun sekali saja. Hari lain depa dia Putu Mayung. Ya, betul. Putu Mayung. Tu. Tapi dah interview lah anak dia 2-3 hari lepas. Ni. Alhamdulillah. Ni. Ni resepi asal dia. Daripada ayah dia. Ni. Memang tak lari dia resepi ni. Tu. Murtabak bismillah. Kalau hampa belah kampung, hampa boleh pergi kat anak. Ni Pak Long ni kat kampung, lepas tu kat Kuala Kangsar dekat puncak Bogor Villa. Ada. Tu. Hujung bau wangi je. Minyak sapi. Minyak sapi. Kita punya minyak sapi. Halal ni. Pakai minyak sapi ni tu. Tu dia minyak sapi tu dia. Ya, tu. Dia bukan pakai minyak biasa ni, minyak sapi. Ni kos tinggi. Kos tinggi. Ni, tapi harga ramah je. Baru RM6. RM6 je. Bulan puasa bagi sedekah sama. Ni apa boleh mari. Alhamdulillah rezeki murah. Insya-Allah. Kita minta dia halal. Ya, betul. Ni hampa boleh main support weh. Sini. Murah weh. Makanan kat sini murah. Okey guys, sebelah ni ada biryani original ayam kambing. Tu ayam RM6, kambing RM7 weh. Tu je. Original tu. Nasi biryani kambing RM7. Tu. Hampa tengok portion dah. Ni ayam RM6, kambing RM7. Murah. Bawah pada RM10. Tu. Tu. Ada customer duk beli, saya pergi nak pergi ke depan. Lepas tu Fit tengok ada panipuri dengan apa semok. Wadai. Tu. Wadai. Wadai pada. Tu. Ni. Nak pusing sat tengok depan ni. Tengok dia punya biryani kambing. Hampa tengok ni kambing dia. Tu. Okey, tu. Portion kambing. Ni RM7 je ya. Kambing belah sendiri wah. Murah weh. Murah weh RM7. Hampa tengok nasi biryani, hampa dapat nasi dengan kambing portion macam ni. RM7 saja. Bawah RM10. Memang murah gila weh. Ni. Tu. Kalau biryani kambing bagi Fit RM10 pun dah murah, ni RM7 memang murah. Hampa boleh main kat sini. Sebab apa sini banyak lebih pada sedekah. Depa berniaga sambil sedekah bulan puasa. Tu. Okey guys, ni kat makcik ni, makcik bubuk. Ni makcik bubuk. Fit kenal makcik ni. Bubuk sedap weh kat makcik ni, orang lama. Ni lepas tu ada bihun. Sama? Ni ada bihun goreng. Kalau hari ni buat bihun, besok buat bihun Singapura, buat semalam tukar. Malam kacau. Yalah. Okey. Eloklah daripada tahun 99 duduk tang ni ya dah. Ya betul. Daripada tahun 99 duduk tani je. Apa tengok ni? Bubuk je. Ya betul. Ni kanji. Kanji ada. Ni bubuk. Ni bubuk cacau macam-macam ada. Bubuk jagung. Ni bubuk kacang. Ni macam-macam ni.
Kat sini. Ya, okey. Buah lambuk apa semua dah sampai kat Malung ni. Memang orang lama dia bubuk. Memang dia tak ada packing bekas-bekas semua pasti ya. Ni. Tu. Satu apa ni bubur? 2,5 saja. Daripada sengit-sengah dulu. Tu dia. Tu. Ni hujan ni. Nah, ambil ni kita banyak makan ni. Tak mau ni. Tak mau. Dok. Saya biasa makan dah kat makcik punya. Saya biasa makan dah. Tahun lepas pun makcik bagi kat saya juga. Tu. Ni semua kan ni? Sungguh. Tahun lepas pun makcik bagi kat saya. Lepas ni tahun ni. Tahun ni tak apa ni. Bukan apa saya takut tak habis ni. Sebab tadi saya dah beli lauk dah. Jadi takut saya makan tak habis lepas ni. Sejuk cik entang. Ni apa main kat makcik ni? Ya, tahu. Ni kat makcik ni. Gerai Kak Zah. Ni orang lama ni. Dia bubuk dulu merata-rata pasal malam. Ni. Okey guys, kat sebelah ni ada peraja kita ni. Jual ayak weh, ayak strawberry weh. Menyala strawberry dah tu. Ni strawberry float, jagung madu vanila. Ni. Ayak lepas ni. Coklat vanila, teh ais cincau. Lepas tu green tea dengan lemon blue Hawaii. Ni. Ni abang-abang kita ni. Boleh lah ni. Ni hujan ni slow sikit ayak lah. Ni hujan. Ni hujan ni. Ni video lah hujan yang tengok. Ni. Benda kita dah sampai kan. Tak buat rugi kita buat. Okey, kat sini ada kuih-kuih. Ni ada laksa. Lepas tu ada kuih agak-agak apa semua ni. Banyak ni. Ni. Macam-macam jenis kuih ada. Okey guys, kat sini kita ada nasi lemak ayam rempah. Tu nasi lemak ayam rempah, nasi lemak telur mata, nasi lemak biasa. Ni. Abang ni. Tu je abang ni pun. Jenuh abang, boleh bang? Meja tak boleh, ejah payung. Ni abang ni pun kelang kabut je seorang sebab pun hujan ni. Okey, sebelah ni kita ada roti john Taman Kaya. Tu. Ayam daging 7,800 depan Kupang. Tu. Tu roti john. Ni. Boleh masuk Ustaz tengok. Tu je. 178, 2 15 6, 3 23 Pak Upang. Tu je. Sekejap, roti john Taman Kaya. Hari biasa pun dia bergeruk. Ni. Pasal apa buh yang 8 Kupang ni? Tak tahu, tokek lah. Tokek buh lah? Dia saja tak mau bagi genak RM8 lah. Dia saja nak bagi buat susah 2 Kupang nak cari baki tu. Ni kadang-kadang orang kata penarik. Kadang-kadang kelebihan Kupang-Kupang tu penarik juga. Orang tengok ada lah Kupang-Kupang pula. Orang mai. Okey, sebelah ni ada laksa tau. Tapi nak pergi dalam hujan ni. Apa tengok ni, laksa. Kot ni jual laksa semua. Laksa lepas tu ada lauk-lauk sikit. Tu laksa dengan lauk-lauk. Ni. Ada nasi tomato. Nasi tomato. Ayam masak merah dengan jelata, daging masak hitam. Tu. Tak kok ni. Dek, duit jatuh. Ni abang kita hero. Okey kan. Sini ada cakwe ni, cakwe abang kita ni. Cakwe hujan tak boleh nak goreng tu. Api dalam hujan pun benda dah jalan, kita jalan lah. Okey, kat sini kita ada kuih-kuih tengok. Habis lah kuih sini. Habis lagi. Dengan ni lah. Ni, dengan ni tu. Ni tak banyak lah kuih. Banyak dah habis lah. Ni batang buruk pun dah. Ni kuih batang buruk. Tak payah tunggu raya, dah ada dah. Ni pulut manis RM1. Ni pulut manis RM1. Kuih pak kecil RM2. Masih harga lama tu. Pak kecil RM2. Masih harga lama. Pak kecil RM2. Ni depa bagi kuih kat Fit ni. Tu. Dia bagi nombor telefon senang ni. Bagi kuih. Bagi nombor telefon lah. Dah tu, banyak weh. Okey, masih ni, bagi kuih. Nampak? Dapat kuih. Okey dah, hampa tengok ni keadaan hujan tu. Betul-betul hujan tu. Tu. Tapi tak tahu nak review macam mana. Hujan lebat pun. Lepas tu hampa tengok ada zakat. Tu. Zakat fitrah Basri. Ayam gunting 7 minit. Tu ada
Belah sana ada air. Tu Uzma air bancuh. Banyak weh. Tu kebab ada. Tu. Si niat lepak sat kat kedai kuih awet ni. Sebab apa hujan lah. Tu hang tengok suasana. Memang betul-betul hujan. Lebat-lebatnya hang tengok tu. Tu je. Orang nak main beli pun tak boleh. Ni. Allah. Apa boleh main support weh? Apa main support? Peniaga kat sini. Depa ni Taiping boleh katakan setiap hari. Hampir setiap hari hujan. Hampir setiap hari hujan. Ni hadir dah tutup. Ni. Okey. Okey. Tutup kuih. Kalau hari tak puasa boleh juga makan kuih tu tani. Ni tak boleh nak makan kuih. Tu. Lagi kalau tunggu hujan tu. Disebabkan Fik duduk kat sini, berteduh sat sebab dia ada bumbu ni. Bumbu ni Fik teduh sat ni. Tadi ada orang main beli kuih, kita rekod. Ni ada popiang goreng. Sebelah ikan kasam sebelah. Sebelah ikan kasam. Sebelah ikan kasam. Tu. Okey guys, sebelah ni Hak Along ni ada ikan kasam tu. Ikan kasam Hak Along tu nampak. Fit zoom rapat lah tu. Tu boleh tengok. Tu. Berehat belum? Okey guys, sekarang ni pukul 6 lah weh. Pukul 6 tengok ni. Tak ada orang weh. Ni ambil zakat fitrah. Lepas tu ada sana air buah. Ni dekat abang ni ada ni. Ni. Apa tengok. Ayam gunting apa semua. Tu. Semua duduk relax lah. Tak boleh buat apa. Hujan. Orang tak ada langsung. Tengok. Tu. Taman Kaya. Ni. Tu dia. Ni. Fit seorang lah. Jalan lah hujan ni. Bang buat relax lah bang. Buat macam tak ada apa bang. Ni tengok. Dia ada meatball apa semua. Ada pun kena tudung lah sebab apa hujan. Lepas tu depan tu ni ada kuih muih. Ni 5 biji RM3. Tu 5 biji RM3 kuih. Tu tengok. Ni ada lagi kuih kat bawah. Sebelah ni. Dek jual balik sana. Sana jual apa? Nasi kerabu. Ni depa ada nasi kerabu ni. Laksam apa tau. Apa tengok ni. Hujan terus tak ada orang ni. Lo dah pukul 6. Apa nak ada hari ni? Ni dijangkau mungkin tak berhenti lah ni. Hampa boleh ramai nanti. Lepas tengok video Fik hampa pakai mai. Bazar Ramadan Taman Kaya. Tu. Memang hujan lebat weh. Hampir setiap hari nak hujan. Setiap hari tak. Ya. Tu. Tadi dah hujan dah. Lepas tu berhenti. Lepas tu dia mai lagi sekali. Lepas tu kat sebelah ni nasi ayam kembara tu. Abang tu tengok. Handphone Fik nak zoom pun jenuh. Tu. Pegang payung abang tu nampak. Okey guys, Fik nak jalan, Fik nak musing. Tu. Hampa tengok dia main dengan payung Avon tu. Allah. Member aku ni bawa payung Avon. Ni peniaga bagi. Tu. Abang. Ni. Hujan apa tengok ni, semua hujan. Pelanggan tak ada langsung je. Hampa tengok. Kesian kat depa. Ni. Lepas ni kalau tak hujan apa boleh main support besok ke apa kan tengok video ni. Lusa ke apa main support. Tu. Semua penjaga lengang, tak ada orang. Tu hampa tengok orang boleh kira dengan jari. Tu. Fik review ni dalam hujan ni. Ni. Tengok. Dia nak ambil gambar ah kau. Mak kau tutup muka. Okey, kita ada laksa utara. Tu banyak dia. Tu lepas tu lauk. Lepas tu ada nasi goreng. Tu. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng ikan rebui. Tu, tengok banyak ni. Chicken chop. Mana chicken chop? Tu dia. Ada ya. Lepas tu ada gulai sembilang. Gulai sembilang betul tengok. Mamak dia. Pinai mari tengok. Ni gulai sembilang. Seketul apa? Seketul RM4 murah. Sembilang mahal kan? Ya. Sembilang sekilo pun 30 lah. Janji jual. Okey. Ni terung. Ni sambal terung. Ni banyak weh. Ni. Ni makcik ni punya tadi dia menyorok. Okey, ni. Fik nak jalan lagi ni. Fik betul-betul dalam hujan ni review. Kat sini ada kuih-kuih lagi. Ya, Dik. Ni kuih ada, lepas tu ada acar buah. Acar buah ni.
Acau buah. Okey guys, sebelah ni Fik tengok air weh. Ni adik ni jual air banyak weh. Fik rasa 20 balang dah ni. 2 4 6 8 10 20 balang lebih lebih daripada 20 balang. Tu. RM3, RM5 dengan RM5. RM3, RM5, RM5. Tu. Apa tengok banyak weh, hujan, air banyak weh. Air semua tu banyak weh. Tu tengok. Tu. Tak nak kait. Ni rumah pada, lepas tu ada soya. Ni soya. Lepas tu cendawan inoki. Tu. Lepas tu ada tahu bergedil. Tu. Tu. Okey okey boleh senyum tak apa. Oh, duduk depan ni senyum tak apa. Tengok kena kira takut kedah. Takut kedah. Okey, tengok ni ada buah-buah apa semua ni, air oli apa semua dah. Acau-acau dah. ABC, lai cicang, semua dah. Okey, sebelah ni Fik tengok ada ni. Mi kocok goreng. Ni di gerai kita. Lepas tu ada mi sup apa ni? Mi sup daging, ayam, mi kari, mi sup daging, goreng. Tu. Apa tengok ni macam-macam ada kat belakang ni tu. Ya. Tengok hujan lebat weh. Tengok orang tak ada. Hujan. Fik bagi tahu tadi ada peniaga bagi tahu kat Fik kalau 6 lebih ke atas kalau hujan memang tak ada orang. Jadi kalau hampa tengok ni apa mai hampa tengok ni. Abang nasi ayam ni. Nasi ayam kuning ni. Telok mata. Tu tak ada orang. Ya. Tu hampa tengok suasana. Memang slow gila. Ni. Toke ni. Ni. Toke ni tak apa toke ni. Ni. Okey kat dia hari ni. Ya, hari ni dia jual mutabak. Biasa roti canai. Ni mutabak. Tu. Roti canai yang goreng. Cheese. Mutabak cheese. Ya. Oh, ni. Pertama kat Taipei mah. Mutabak cheese ni. Cheese ada biasa ada. Taman dah taman kaya. Ya, ni taman kaya ni hampa mai. Ni. Ni daging. Oh, ni daging. Memang buah betul-betul daging tu. Daging setul ni. Ya. Atas bawah tunggu macam biasa nah. Ya. Tu je mutabak daging. Yang ni bawahnya. Oh, dia ada atas bawah. Atas bawah ada. Tu atas bawah ada daging. Oh. Mula rasa. Ya. Berapa duit harga? RM6. RM6 weh, murah weh. Daging pos semua macam ni. RM6 sahaja. RM6 sahaja. Habis apa? Ni Inilah. Oh, ni lah. Inilah. Ni. Jadi hampa kena ambil awal weh. Hujan-hujan pun ni lah Tu. Jadi bawah ni kat atas lah. Oh. Memang puas hampa rasa daging ni. Tu. Ni niaga sambil sedekah ni. Tu. Betul-betul ya. Ni kalau hampa kata tak nampak daging, aku tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Tu. Tak rasa lagi tak tahu lah. Ya. Tak lah balik. RM6 je sepi. Ya. Aku basah atas kepala. Pergi ayak jatuh atas kepala. Pocong dah ya. Pocong pula dah. Ni nak hang ni tabak nak siap ni. Siap dah. Tu. Sikit. Dia ada 2 4 6 7 biji ni. Ni 7 biji ni hampa kena mai awal ni. Hari hujan pun habis awal. Kat dia tabak. Alhamdulillah. Tu. Mai. Ya, ni hampa tengok ni hampa pastikan lori hijau. Hampa cari lori hijau. Lori hijau. Ya, okey jom. Kita jalan lagi. Ni sebelah ni pun ada lagi. Ni. Mutabak ayam daging. Ni. Sebelah ni pun ada lagi. Lepas tu kita ada nasi goreng tomato, ayam goreng, nasi goreng ayam. Tu nasi ayam semua ada. Tu. Tu. Sudah. Ni ayam goreng. Ni ayam goreng depa ni kilo ni. Ayam goreng depa sedap. Ni kalau siapa biasa rasa memang hampa cari ayam goreng depa. Sebab apa? Fik dulu waktu depa duk berniaga kat kedai makan tu Fik dah rasa ayam goreng.
Ayam goreng depan ni. Dia dah pedas-pedas sikit. Okey tak? Gelak. Okey guys, sebelah ni kita ada toke ni. Toke ayak dengan kopok lekor. Tapi kopok lekor tak ada belang besar. Ni ada air kacang. Tu ayak kacang weh. Oh, air kacang ABC RM6 Lepas tu apa tengok ada dadih jeli kelapa. Tu ayak. Ni ayak. Ayak ni pun weh. Macam jenis tu. Ni lebih daripada 10 orang kan. Ayak ni. Tu. Melo satu. Oh tu RM2 dah, RM4 dah. Tu. RM2 dengan RM4 lah tu. Ni ada customer main je. Okey kat sini kita ada ni ayam gunting. Ni. Ayam gunting pun mak menyandak. Ayam gunting bang. Ya. Mengantuk hujan. Hujan tak boleh buat apa. Tak. Tu, apa tengok ayam gunting apa? RM10 tu. Panas ke bang? Tu, panas-panas. Tu, lepas tu sosis cheese RM4 habis. Ni apa boleh main ni. Tak ada apa weh. Tu, ayam gunting je apa. Okey ni. Sebelah ni ada lagi kuih-kuih apa semua dah. Ni kita tengok banyak weh kuih-kuih. Lepas tu cucuk Jawa. Ada cucuk Jawa, ada cucuk udang. Cucuk udang dah RM4 weh. Lepas tu ujung sana ada ni. Alah. Orang panggil apa? Pecai. Pecai. Ni pecai weh. Weh sedap weh pecai. Fit layak dia orang pecai. Tengok ada cucuk paku, ada cucuk ubi, ada tahu, ada telur, ada nangka. Nangka bang. Tu. Boleh meh nak kena pecai pun apa main kat abang ni. Banyak weh. Okey sebelah ni Fit tengok ada popiong. Ni popiong goreng. Ni kat kok ni jual popiong sahaja. Popiong sahaja dia. Ada cucuk tapi dah habis. Oh cucuk dah habis dah. Tinggal popiong saja. Cucuk dah habis. Okey guys, kat sebelah ni kita ada buah. Ni buah dengan asam katak. Ni asam katak. Lepas tu ada buah jambu, temikai susu. Banyak weh. Ni kalau bini-bini dalam pantang apa semua ni boleh ni. Bini ngidang apa boleh main cari abang ni. Dia jual buah. Sebelah ni ada lauk-lauk. Ni lauk-lauk. Kita nak mencelah sat weh. Tengok lauk-lauk. Kat kok ni. Okey, ada kosong sikit. Kita nak tengok sat. Kau ambil gambar sikit kau. Okey, kat sini ada ni apa limpah. Nak sebut baru lupa. Limpah, lepas tu ada keladi yang tengok tu ada dengan ubi apa tu. Lepas tu ada ikan nyok-nyok masak cuka. Lepas tu ikan banyak weh. Ikan cencaru, ikan keli, macam-macam tu weh. Ayam, rendang ayam ada. Ikan keli bakar ada. Banyak weh. Ni apa kak? Rebung apa? Ya. Ni depan ni. Kayu nangka, gulai nangka. Oh, gulai nangka. Gulai nangka. Sedap weh gulai nangka. Lah ni Fit tengok semua letak ni. 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 Apa tengok? Ikan keli. Lepas tu ni ikan temenung jalur. Tu. Ni apa boleh main cari kat kok ni. Dia duduk betul-betul depan kedai runcit. Okey guys, sebelah ni ada kuih-kuih lagi. Ni. Kuih-kuih, lepas tu ada agak-agak semua ni. Hujan-hujan ni. Jom tengok. Apa tengok macam-macam kuih dah weh. Cucuk ada, semua ada. Ni ada customer kan. Tapi kita tak mau ganggu. Sebab apa depa pun dah ujung-ujung ni nak jual. Okey kat sini kita. Okey, ni ada roti john. Ni daging RM8, ayam RM8, kambing RM15, ayam crispy RM10. Ni roti john tengok ni. Ni One No Taman Kaya. Tu boleh tengok. Roti john apa semua. Lepas tu kat sini ada ayam gunting apa semua. Ni. Lepas tu ada inoki,
sosis apa semua dah, macam-macam dah. Video feed ni tak full lah sebab Profit buat review dalam hujan. Jadi ada video feed yang terpause sendiri. Dia terpause sendiri. Oh tu. Okey guys, ni mi goreng mamak ni. Mi goreng mamak food truck Taman Kaya malam. Ya best. Ni. Kalau hampa tengok video feed lama-lama dulu, ada feed pernah review, memang satu video tu full dengan angka ni lah. Malam dia berniaga. Dia berniaga malam. Dia buka petang sampai lewat malam. Tu. Dia start petang dalam pukul 5 pukul 6 tu sampai lewat malam lah. Tu. Angka ni. Mi goreng food truck Taman Kaya. Satu saja ada kat sini. Malam-malam dia duduk. Dia duduk depan ni. Depan ni lah. Tapak dia depan sikit. Dekat van tu. Tu. Ni rebis ada. Semua dah. Yo, fake 3889, let's go. Dari typing bandar hujan kita mulakan flow. Berat punya style, we're taking over. Content viral, everybody's closer. Dari typing ke iPhone kita terjah. Rain time vibe, semua orang terkejut. Wow, viral kemana-mana, no stopping now. Taufik Fikir 889, we're making it loud. Terjah viral, let's make it big. Taufik Fikir 889, everybody's king. Like, subscribe, jangan tunggu lama. Daripada kita teruskan lebih drama. Dari kedai makan ke tempat best, setiap video short to impress. Pagi, petang, malam always on fire. Watch our content takkan ayam jemu higher. Rain town datang, hujan lebat turun. Taufik Fikir 889 kita berbangun. Viral worldwide, tak kira siapa. We bring the hype, kita teruskan tanpa ragu. Terjah viral, let's make it big. Taufik Fikir 889, everybody's king. Like, subscribe, jangan tunggu lama. Daripada kita teruskan lebih drama. Taufik Fikir 889, we're always on top. Content viral takkan berhenti non-stop. Like, share, subscribe, don't miss the fun. From Perak we shine, we're second to none.